Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama lagi dalam pentas Fikrah untuk edisi 2025. Dan saya Ustaz Muhammad Radhi sebagai pengacara pada petang ini akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini tanggal 21 Mei 2025 bersamaan 23 Zulkaidah 1446 Hijri, yang mana kita bersiaran langsung di TV1 untuk rancangan Fikrah edisi 2025. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Harapan saya semoga kita semua, khususnya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, senantiasa berada dalam kebaikan dan juga senantiasa dalam keberkatan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi, pada hari ini seperti biasa dalam pentas Fikrah kita akan membawakan topik-topik untuk kita sama-sama cernakan supaya mudah-mudahan insya-Allah dengan pemikiran yang sihat membawa kesejahteraan dalam kehidupan. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada petang ini kita akan membincangkan suatu topik iaitu berkaitan ketaksuban dalam agama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk membicarakan topik ini, saya pastinya tidak keseorangan dan kita telah hadirkan panel yang cukup berkapasiti untuk membincangkan topik kita pada petang ini iaitu ketaksuban dalam agama, di mana kita pada petang ini bersama dengan pertamanya ahli panel kita pertama iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin bin Aziz, Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat ya mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, dan turut bersama juga kita pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Sabir bin Jamaluddin, pendakwah Duat Al-Falah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan. Kita bersama dengan dua panel yang pada saya sangat-sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan terus kekal bersama kita sehingga ke akhir rancangan untuk kita membincangkan topik berkaitan ketaksuban dalam agama. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya teruskan sahaja untuk melontarkan suatu soalan sebagai pembuka bicara kita pada petang ini, iaitu khususnya tuan-tuan dan puan berkaitan, kita cuba nak membezakan antara taksub dan ketaatan. Sebab ada juga yang mengatakan kita perlu juga ada macam jiwa untuk orang kata apa untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam agama tadi itu. Jadi boleh Ustaz sedikit jelaskan beza antara taksub dan juga taat itu bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kasih Ustaz Radhi dan bahagia Fadil Dr. Sabir. Apabila kita sebut tentang agama ini, subjek dan tajuk kita hari ini adalah taksub dalam agama. Bagaimana untuk kita memahami agama? Agama itu dibina di atas agama, yakni Islam itu dibina di atas kebenaran. Dan kebenaran itu dia adalah berdasarkan kepada dalil. Kita tak boleh nak katakan ini satu kebenaran kalau tidak disandarkan kepada dalilnya. Dan kan itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan kita lihat dalam Al-Quran sendiri ada banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang kebenaran. Menyuruh kita supaya watawasau bil haq, berpesan dengan kebenaran. Dan bila kita kaitkan dengan soal ta'assub tadi, agama menyuruh kita supaya hidup berpegang dan beramal, melakukan ketaatan, berpaksikan kepada asas sesuatu itu adalah benar dalam kehidupan kita, bersandarkan kepada dalil. Jadi bila kita bicarakan saya tentang ta'assub ini, ta'assub ini adalah satu sikap. Sebab bila bicara ta'assub ini sikap individu atau kumpulan yang mereka itu pertama, mereka ini mempertahankan sesuatu kebatilan. Kalau dia mempertahankan kebatilan ataupun sesuatu yang salah, walaupun didatangkan dalil, itu memang ta'assub. Itu adalah sikap ta'assub. Yang kedua, dikatakan ta'assub juga ialah sikap individu atau kumpulan yang mereka itu
menolak sesuatu kebenaran yang datang daripada orang lain. Kan? Benda betul. Tapi bukan daripada pihaknya. Maka dia akan tolak. Kerana ketaksuban kepada suatu yang dianggap sebagai pandangannya, cara hidup beragamanya, caranya, maka sedangkan itu juga kebenaran. Maka menolak kebenaran yang datang daripada orang lain semata-mata untuk mengatakan bahawa kita saja yang benar. Itu adalah satu ketaksuban dalam juga. Betul. Taksub. Cuma Ustaz, nanti insya-Allah lepas ni akan ada soalan. Ada satu menarik juga yang anda nak cuba cungkil juga sedikit lagi dengan kebenaran itu tadi. Cuma sebelum tu saya nak kepada Al-Fadhil Doktor bercerita juga tentang ketaksuban doktor sebab biasa bila sebut tentang taksub dia akan ada sedikit hubung kait dengan tokoh ataupun individu yang kiranya macam dijadikan idola oleh seseorang itu tadi. Jadi mungkin juga doktor boleh sedikit jelaskan apakah perlu untuk kita ini tadi terlalu orang kata mengidolakan ataupun terlalu taksublah senang cerita kepada satu-satu tokoh itu tadi. Adakah itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Terima kasih Ustaz Radi. Baik. Sebab saya Ustaz Mahyudin. Soalan yang bagus pada waktu yang bagus juga nampak gayanya. Ustaz Radi tanya soalan. Manusia ni dia apabila dia mendekatkan diri kepada agama, tak kira agama pun. Sebab ia taksub ni dia tak berlaku dalam agama Islam sahaja. Dia berlaku juga dalam agama-agama lain. Apabila seseorang tu nak cuba mendekatkan diri kepada agama, dia akan cari tokoh. Tokoh ni mesti dia cari, dia akan cari guru. Dari situlah dia akan lihat guru ni pun dia ada macam-macam cara. Sama ada dia cuba menonjolkan dia sebagai guru. Betul. Hakikatnya tak guru pun. Atau dengan gaya pakaiannya, dengan ucapannya. Inilah yang menyebabkan orang tertarik. Kebiasaannya orang-orang yang awam ni yang cuba mendekatkan dia pada agama, dia mudah tertarik. Dia menjadi magnet. Dengan penampilan fizikal, dengan penampilan, dengan ucapan, dengan memek muka. Kebiasaan pengalaman saya rasa Ustaz Mahyudin pun sama dalam ajaran-ajaran sesat ni. Yang ini tarikan yang paling utama. Yang ini tarikan paling utama. Sebab itu apabila disebut tentang ta'assub terhadap individu ni, maka datanglah gelaran-gelaran tadi tu. Sama ada dia panggil syekh ke. Saya sikit kongsi dengan Ustaz Radi. Saya pernah dibawa ke Shah Alam untuk bertemu dengan seorang syekh. Dia bagi tahu ni syekh ni boleh rawat orang. Dan saya pergi sungguh. Dan saya lihat Tok Syekh ni pakai seluar jin baju pagoda ya. Tapi rawat orang dengan penuh jarum peniti lah di atas tangannya. Kononnya dia dah tangkap banyak jin lah. Jadi saya nak tengok bahawa apabila diberikan gelaran ini, orang-orang awam datang dengan jumlah yang ramai. Apabila orang-orang macam ni dalam ajaran sesat mudah terpedayalah. Begitu juga dalam ajaran agama. Ada orang mencari pengaruh, iaitu memberikan hujah-hujah ataupun kalimat-kalimat yang nampak hebat. Tafsiran-tafsiran yang lebih hebatlah. Tak macam ustaz-ustaz biasa. Cuma sedikit doktor adakah perlu kepada individu seumpama ini untuk kita mendekatkan diri ataupun memahami agama dengan lebih dalam? Perlukah untuk adanya berpegang pada individu secara begini, secara ringkasnya? Islam tak ajak benda yang macam tu. Nabi pun tak pernah bawa benda begitu. Tadi Ustaz Mahyudin pun dah sebut kebenaran itu mesti didatangkan dengan dalil. Jadi dalil itulah yang menjadi perkara utama. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton dikasih sekalian, daripada tadi jelas bahawasanya individu bukanlah penentu dalam konteks kita pada hari ini, tetapi apa yang penting adalah dalil ataupun sumber kepada kebenaran itu sendiri yang perlu dihalusi dan juga diteliti. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Ada lagi yang menarik untuk kita bincang bersama. Kita rehat seketika.
Alhamdulillah para penonton yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi untuk meneruskan perbincangan kita pada petang ini dalam perbincangan berkaitan taksub dalam beragama ini tadi. Saya nak terus sahaja kepada Al-Fadhil Ustaz Mahyudin ya. Saya tertarik tadi. Ustaz ada sebut tentang kebenaran. Masalahnya sekarang Ustaz, masing-masing klaim kebenaran itu di pihak mereka. Jadi sekarang ni Ustaz, saya nak kaitkan juga dengan bila ada pemikiran dialah paling benar ataupun dalam bahasa sekarang dikatakan dialah terpaling benar, kadang-kadang boleh mengheret kepada ekstremisme melampau. Jadi mungkin Ustaz boleh komen tentang perkara itu. Ya, dalam mendapati sesuatu kebenaran ini, kita harus melihat saya di antara perkara-perkara yang kita utarakan itu adalah adakah perkara-perkara yang bersifat usul atau perkara-perkara furu'. Baik. Yang kadang-kadang dalam sesetengah perkara kita dibenarkan berbeza pandangan, pendapat dalam masalah-masalah yang furu'. Dan di sinilah pentingnya untuk kita ada sikap tasamuh, bertolak ansur, bukannya bersifat taksub tadi. Kita rasa bendanya kalau kita perbahasan para ulama ini adalah perkara khilafiyah ataupun perkara ijtihadi. Perkara ijtihadi. Di dalam perkara-perkara yang seperti ini kita boleh berbeza pandangan. Dan kebenaran berasaskan kepada dalil-dalil. Kalau kita katakan orang yang berbeza dengan kita juga ada dalil, kita juga ada dalil, maka masing-masing berasaskan kepada dalil, artinya dua-dua tu boleh diterima. Kalau keduanya boleh diterima, maknanya kita terima. Berlapang dada. Dan macam saya kata, kita kena bertasamuh di antara satu sama lain. Tetapi kalau kita mengambil pendekatan untuk menolak kebenaran yang satu lagi, kebenaran itu hanya di pihak kita saja, maka ini akan mewujudkan sikap seperti mana setengah orang yang menjadi ekstrim dengan pandangan-pandangannya. Bila pandangan ini ekstrim sampai kepada satu peringkat yang paling bahaya, sebagaimana dalam sejarah Islam juga berlakunya, sampai kepada mentakfirkan orang lain, memunafikkan orang dan sebagainya, kerana kita rasa itulah kebenaran di pihak kita saja dan orang lain itu hanya dalam perkara-perkara furu' tapi ditakfirkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya kebenaran itu ada pada kedua-dua pihak, tetapi dengan sebab perbezaan dan ketaksuban kepada satu pandangan, pendapat, maka dikafirkan yang lain. Maksudnya, taksub ini sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, bahawasanya boleh berlaku dalam konteks bahawasanya kita menafikan kebenaran pihak lain dan hanya mengatakan kita sahaja yang benar juga, sebenarnya boleh mendorong kepada kita sahaja dan kumpulan kita sahaja. Kadang-kadang berkait juga dengan kumpulan. Ataupun kita punya kumpulan, sama ada apa saja kumpulan. Tak kisahlah tak kisah apa saja kumpulan. Tapi kita rasakan kumpulan kita saja betul. Bahkan individu juga kadang-kadang. Saya ambil contoh saya. Ada berlaku satu orang, dia mengaji bidang Quran. Bidang Quran dengan satu orang guru. Tetapi bila datang seorang guru yang lain memberikan teguran bahawa bacaannya itu, bacaan ini sepatutnya boleh dibaca dalam dua wajah, dua keadaan, dua caranya. Lalu dia kata, saya hanya terima bacaan guru saya sahaja. Seolah-olah saya tak akan terima yang lain kerana ketaksuban kepada gurunya tadi ataupun tokoh itu tadi. Dan bacaan tadi pada dia adalah satu yang salah. Kalau dia boleh terima, maknanya dia akan, saya menerima bahawa bacaan ini juga betul, ini juga betul, tapi saya mengamalkan apa yang saya dapat daripada guru saya. Tidak ada masalah. Sangat jelas ya para penonton yang dikasihi sekalian, bahawasanya jangan sampai satunya kebenaran, asasnya adalah kebenaran, betul. Dan keduanya jangan sampai menafikan juga, sebab ada perkara-perkara yang kita boleh berbeza pandangan. Dan jangan hanya melihat kita saja yang benar dan betul. Saya nak teruskan kepada doktor. Doktor saya nak relate juga dengan situasi kita pada hari ini, yang mana kita berada dalam ledakan ICT, dunia di hujung jari dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita melihat bahawasanya di antara faktor juga yang menyebabkan pantasnya berkembang luas sesuatu fahaman yang tidak betul, sesat ataupun ketaksuban kepada individu-individu tertentu, tokoh-tokoh tertentu, banyak juga dimainkan oleh faktor media sosial itu sendiri. Jadi mohon untuk doktor
sedikit memberikan ulasan tentang perkara ini. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Radhi. Zaman yang kita kata ledakkan maklumat. Baik. Dan masing-masing ada gadget. Okey. Apabila nak mendapatkan sesuatu maklumat, orang cari dekat internet dan sebagainya. Sekarang ni ada ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya. Kita kena faham algoritma. Apabila algoritma orang tu cari tentang agama, maka akan lepas tu muncul macam-macam lah tajuk-tajuk agama. Berpusu-pusu datang. Masing-masing masuk. Cuma orang-orang yang mempunyai latar belakang agama yang mungkin agak terbatas, dia tak dapat membezakan mana betul mana salah. Maka dia akan terperangkap pada waktu itu dengan ajaran-ajaran yang mungkin kita katakan menyeleweng daripada jalan kebenaran. Ustaz Radhi, saya nak petik satu kajian yang dibuat oleh satu NGO yang mana kajian ini agak menarik sekali. Kajian ini menunjukkan bahawa jumlah remaja yang terlibat dengan ajaran yang tidak benar di TikTok saja 42%. 42%? 42%. Maknanya jumlah itu besar dengan hanya melihat kepada media sosial. Baik. Dan begitulah maknanya 42% ni satu jumlah yang besar yang dia tak tahu sama ada orang ni ustaz ke tak ustaz. Baik. Sebab yang ada klaim ustaz pun ramai juga. Betul. Ada klaim ustaz. Jadi dia tak tahu. Dia baca sepotong dua ayat Al-Quran, maka dia pun percaya. Dan ada influencer yang menggunakan agama sebagai media dia untuk mempromosi produk ataupun apa-apa saja bisnes. Dan dia pun akan mengguna ayat-ayat Al-Quran. Dan di sebaliknya, dan kita pun sedia maklum, ada beberapa ajaran sesat yang telah keluar pergi duduk di New Zealand yang membina pengaruh itu melalui media sosial. Betul. Jadi sebab itulah nak disebut tadi bahawa pengaruh media sosial ini sebenarnya sangat besar. Baik. Kita kena tengok anak-anak kita, dia melayari apa dia media sosialnya, TikToknya apa yang dia tengok. Sebab itu kita kena tanya kepada anak-anak kita, minta pandangan-pandangan mereka, dan apabila ada laporan-laporan daripada jabatan-jabatan agama, daripada fatwa-fatwa mufti, kita kena sembang anak-anak kita ni. Tahu tak cerita ni? Pernah dengar tak benda ni? Supaya kita juga dapat membendung anak-anak kita terlibat dengan ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Jadi maksudnya media sosial perkara yang kita tak boleh nak orang kata sekat dan kawal ataupun sekatlah senang cerita secara mutlak. Cuma apa yang kita boleh perbuat adalah mungkin monitor, kawal, pantau. Begitu juga pandangan doktor, betul ke? Ya, betul. Sebab itu saya kata tadi bahawa kat luar ni ada macam-macam jenis manusia. Dan masing-masing ada cerita-cerita yang sendiri, sasaran tersendiri. Jadi kalau kita tak berhati-hati ataupun tidak mengingatkan generasi yang kemudian, maka mereka akan terpengaruh. Jangan anak-anak kita generasi surau pun terpengaruh juga sebenarnya. Itulah sebab benda itu mudah sebenarnya. Kan? Jadi inilah juga sebenarnya satu perkara yang patut kita ambil satu perhatian, bahawasanya ya betul benda itu mudah, tetapi still juga dalam konteks untuk mendapatkan kebenaran masih perlu kepada untuk kita merujuk kepada individu yang mempunyai authority. Betul. Kan? Supaya orang kata kita tidaklah dilimpahkan dengan maklumat-maklumat yang pelbagai yang sehingga kadang-kadang kita pun tak tahu nak tapis mana yang betul, mana tak betul. Setuju doktor? Betul. Baik, terima kasih doktor ya. Baik. Jadi tuan-tuan puan, itu tadi. Kita tengok juga dalam konteks media sosial bahawa itulah cabarannya. Tapi memerlukan kepada kita itu sendiri untuk menilai. Mesti ada satu elemen penapisan dalam diri kita supaya bukan terima bulat-bulat sesuatu maklumat yang kita dapat dalam media sosial khususnya. Sebab ya, kita tak nafikan yang ada di media sosial sangat mudah untuk kita capai. Tapi tuan-tuan dan puan, kita rehat seketika dulu. Ada lagi perbincangan kita yang lebih menarik untuk kita sambung selepas ini. Kita rehat seketika.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton yang dikasihi sekalian, masih bersama lagi kita untuk meneruskan perbincangan berkaitan ketaksuban dalam agama ini tadi, suatu perkara yang pada saya sangat-sangat perlu untuk kita diberikan suatu pencerahan agar jelas ya dalam pemikiran kita tentang perkara ini. Baiklah tuan-tuan puan, saya nak teruskan saja kepada Ustaz Mahyudin ya. Iaitu perkara berkaitan, saya nak kaitkan semula ya dengan ketaksuban ya. Biasanya daripada ketaksuban membawa kepada kesesatan. Biasanya begitu. Okey, baik. Persoalannya adakah ianya telah dirancang? Telah dirancang oleh mungkin individu yang mengetuai sesuatu kumpulan tersebut, satu, ataupun juga pengikut ni sebenarnya yang terlebih-lebih. Padahal yang ustaz atau syekh tadi, dia biasa-biasa je. Kerana pengikut sendiri yang terlebih-lebih. Apa komentar ustaz tentang perkara ini? Terima kasih Ustaz. Kalau kita lihat dalam konteks ajaran sesat dan sebagainya, berlaku kesesatan ni, dia adalah satu proses yang kadang-kadang dia bermula dengan cara yang baik. Kalau kita lihat contohnya, bermula dengan ajaran agama menyuruh kita supaya kita mendekati para ulama, tokoh agama dan sebagainya. Dan bila kita mendekati tokoh agama, ulama untuk mempelajari agama ini, maka daripada situ akan ada sifat memuliakan, menyayangi para ulama, menghormati para ulama dan sebagainya. Tetapi di celah-celah itu ada juga yang sampai terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang seperti yang saya sebut tadi, doktor juga kan, bukan guru itu, tetapi orang yang di sekitar itu yang mentakdiskan gurunya. Mensucikan guru dia, mensucikan gurunya, supaya orang lain juga berbuat yang demikian. Maka berlakulah perbuatan-perbuatan yang di luar batas agama. Cuma adakah perkara ini berlaku kerana ada kepentingan ataupun macam mana Ustaz melihat dalam kajian berkaitan dengan ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng ini, kita dapati di antara matlamat ataupun target mereka di antaranya adalah untuk mencapai antaranya adalah kekayaan harta benda. Manipulasi. Manipulasi. Untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan ada yang mempergunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Ada yang dalam pelbagai bentuk dan sebagainya. Sebab itu kita kita akan bertemu dengan sebahagian orang yang memanipulasikan konsep-konsep agama. Contohnya konsep poligami yang begitu murni dalam agama, tapi dimanipulasikan untuk kepentingan kumpulan dan dikatakan dengan janji-janji yang begitu hebat dan sebagainya. Ada yang menjanjikan konsep syurga dan neraka sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang dijanjikan dengan penghormatan-penghormatan selain yang Dr. Sabir sebutkan tadi, diberikan title-title. Ada yang guru diberikan titlenya. Lepas tu apabila pengikutnya mengamalkan sesuatu ajaran, maka dia dititlekan dengan satu title yang orang paling kanan dan sebagainya. Begitulah kedudukannya kalau kita lihat. Kalau kita melihat kepada contohnya murid yang terlebih, sepatutnya guru berperanan untuk meneutralkan keadaan tersebut. Bukan terus membiarkan, kan? Sebab bila terus dibiarkan, dia benda itu akan terus berkembang, ataupun mungkin juga guru pun rasa seronok bila diangkat. Mungkin kadang-kadang apabila pada asalnya mungkin tidak dirancang. Tak dirancang. Tetapi akhirnya apabila datangnya penghormatan, datangnya dalam bentuk kekayaan yang mencurah daripada murid-murid yang di sekitar tadi, akhirnya ada yang sanggup, kalau kita tengok ada yang dah pencen, keluarkan duit, sanggup untuk bagi dekat guru. Dan kita jumpa dalam ajaran sesat ni, ada yang sanggup boleh menerima bahawa perkahwinan dia selama 30 tahun dengan suaminya tidak sah. Masya Allah. Hanya kerana satu ajaran yang dibawa oleh gurunya, bahawa kita ni sepatutnya yang konsepnya apabila imam menikahkan itu kita dinikahkan. Baik. Jadi pelik. Cuma untuk ustaz nanti, saya nak mungkin ustaz ulas selepas nanti, kenapa tidak ada elemen cross check tentang perkara ini? Nanti ustaz cuba sedikit ya. Saya nak teruskan saja kepada Dr. Sabir Muhammad Sabir iaitu berkaitan juga tentang ini pun satu perkara jugalah yang patut difahamkan kepada kita semualah khususnya, iaitu betul kita dituntut untuk adanya ketaatan
dalam beragama itu sendiri. Bahkan digalakkan juga ya untuk kita sebenarnya ada elemen hormat, memuliakan guru, bahkan ada juga kasih kepada guru dan sebagainya. Cuma kita nak ada satu, orang kata apa ya, garis pemisah. Jangan sampai peringkat apa saja yang dibuat oleh guru ni semua betul. Kan? Tak boleh ditegur. Ini isunya. Mungkin Ustaz boleh sedikit nasihat tentang perkara ni. Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Baik. Yang ini maknanya kita beri ketaatan yang mutlak. Okey, baik. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Nabi, kita wajib taat. Baik. Walau bagaimanapun, dalam hadis Nabi SAW, ini peringkat yang kedua. Okey. Yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Baik. Melainkan dalam perkara-perkara, dalam perkara maksiat, tak boleh kita taat. Baik. Perkara ni ada dia panggil satu standard yang kita kena jelas. Iaitu Allah dan Rasul itu tetap bila datang kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap pencipta, maka kita kena tolak. Ada ceiling dia. Ada ceiling dia. Sebab itu apabila orang awam dia nak tahu benda ni, saya selalu syorkan dia kena belajar dengan banyak guru. Kalau dia belajar dengan satu guru, dia tak akan nampak perbezaan ini. Mungkin itu juga punca timbulnya ketaksuban barangkali. Dari situlah bibit-bibit itu muncul. Dan sebenarnya tadi Ustaz Mahyudin dah sebut, kadang-kadang guru tu sendiri mewujudkan supaya jangan pergi ke kuliah-kuliah lain, ceramah-ceramah lain. Sebab itu jabatan-jabatan agama mengeluarkan tauliah-tauliah supaya yang mengajar tu di tempat awam. Baik. Jadi orang boleh nilai. Baik. Orang boleh tahu, orang boleh tanya. Tapi kalau dah ada tertutup, hanya kumpulan itu atau penggolongan itu saja yang ikut, macam mana kita nak buat cross reference tadi tu? Macam mana kita nak tahu betul tak betul tu? Tapi itulah bila disogokkan ilmu kita ni ilmu isi, tak boleh di-share kepada publik. Jadi kadang-kadang perkara itulah menyebabkan terus berlakunya kultus dan sebagainya. Mungkin juga saya ada pengalaman dengan kumpulan ajaran sesat yang macam Ustaz Radhi sebut. Saya jumpa dia. Dialog dengan dia. Jadi dia kata awak bukan ahlinya untuk bercakap. Dia akan cakap ahlinya kan. Sedangkan orang yang bercakap tu Quran pun tak kerti baca. Tapi pengikutnya ramai. Masya-Allah. Dan saya bertanya kepada dia pergi tak sembahyang Jumaat? Dia kata dia tak pergi sembahyang Jumaat kerana imam yang solat itu tidak khusyuk. Jadi saya tanya dia balik, kalau dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia sembahyang tak Zuhur. Zuhur pun tak sembahyang juga. Jadi ini yang menjadi masalahnya, iaitu dia duduk dalam kumpulan yang menafsir agama ikut kepala dia ataupun ikut kumpulan dia ataupun golongan dia. Akibat daripada itu, maka di sinilah mereka mengaji dalam kumpulan-kumpulan yang tertutup. Kumpulan-kumpulan tertutup ini yang kita susah nak kesan. Melainkan kita kena turun ke lapangan. Cuma itulah just sedikit orang kata, doktor lah punya pandangan, takkanlah si pengikut ini tak terdetik kalau dah sampai peringkat ketua ni tak semayang, masih nak ikut? Agaknya macam mana boleh jadi macam itu? Bila pengalaman saya berdialog dengan ahli kumpulan ni, mereka terpengaruh dengan guru sudah sampai kepada makam yang lebih tinggi. Makam tertinggi Dan menafsirkan ayat-ayat Quran dengan bukan tafsiran para ulama. Jadi orang awam ni bila dia nak mendekatkan diri kepada agama, dah umur 5-60, jadi kumpulan-kumpulan mudah terpedaya. Masya-Allah. Baik. Terima kasih doktor. Sangat-sangat menarik. Itulah tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi sekalian. Akhir tadi doktor kata apa? Guru aku dah sampai peringkat tertinggi. Ini isunya pada hari ini. Jadi bagaimana untuk kita menilai tentang perkara ini dengan lebih tuntas, insya-Allah kita akan bincang selepas kita rehat dulu seketika, sebab kita dah banyak dengan input-input yang diberikan oleh panel kita tadi. Jadi kita rehat seketika untuk kita redakan sebentar pemikiran kita, untuk kita terima selepas ini dengan input-input sebagai penawar kepada apa yang ada barah dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita rehat seketika.
Alhamdulillah para penonton yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi untuk dalam rancangan fikrah kita pada petang ini membicarakan ketaksuban dalam agama. Kita telah berbincang panjang lebar dan sekarang kita mencari penawarnya untuk kita cuba sama-sama membenteras perkara ini daripada terus menular dalam masyarakat. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak teruskan sahaja kepada Ustaz Mahyudin ya. Hal berkaitan agama untuk mengawal ataupun untuk membenteras perkara-perkara seumpama yang kita bincangkan pada hari ini, ketaksuban, kesesatan, secara perundangannya adalah berada dalam bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi mungkin kok di sini ada sedikit buah fikiran mungkin yang boleh untuk kita renungkan bersama, apakah lagi agaknya yang boleh, peranan yang boleh dimainkan oleh pihak berkuasa ini tadi agar perkara ini tidak terus membarah dalam masyarakat kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bila kita sebut tentang peranan pihak berautoriti, terutamanya jawatan agama dan sebagainya, kita tahu bahawa ajaran-ajaran yang berkembang hasil daripada ketaksuban kepada guru atau kumpulan dan sebagainya ini memberikan implikasi yang besar kepada masyarakat. Jadi peranan jabatan agensi agama ini antaranya yang telah dilakukan adalah melakukan penyelidikan. Itu satu bidang yang saya rasa sangat penting untuk kita pertingkatkan supaya kita mendapat gambaran yang jelas tentang sesuatu ajaran. Sebab tu bila hari ini bila kita lihat dalam proses sesuatu ajaran itu sebelum difatwakan sebagai menyeleweng dan sebagainya, agensi agama akan melakukan penyelidikan, kajian dari pelbagai sudut yang mencakupi akidah, syariah dan akhlaknya dan melihat dalam pelbagai sudut. Sebab itulah masyarakat kita seharusnya melihat kepada fatwa-fatwa, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berautoriti ini sebagai suatu panduan dalam kehidupan. Jangan pula disanggah, Ustaz. Ada juga yang rasa dia terlebih bijak. Macam Dr. Sabir sebut tadi, ini bukan orang dia kata. Hanya tengok bukan di luar. Ahli, bukan ahlinya. Kita orang ahli, kita lagi tahu. Sedangkan yang buat kajian dan yang membuat keputusan bahawa perkara-perkara ini bercanggah dari sudut akidah, syariah dan sebagainya adalah orang-orang yang pakar, orang ahli. Orang ahli. Jadi sebab itulah masyarakat kita kena perkara-perkara ini perlu disebarkan. Agensi agama dan pihak berautoriti boleh menyebarkan keputusan-keputusan fatwa dan sebagainya supaya masyarakat lebih memahami. Adanya seminar-seminar pendidikan fatwa dan ada yang telah dilaksanakan, dipertingkatkan dan macam kita bincang juga Ustaz tentang media sosial dan sebagainya boleh menjadi wahana untuk kita menyebarkan lagi fatwa. Sebenarnya maklumat-maklumat yang Ustaz sebut tadi sebenarnya dah ada dah pun kadang-kadang dalam website Jabatan Agama ataupun Jabatan Mufti. Tak nak pula pergi tengok di situ ya. Okey. Baiklah tuan-tuan puan, apa yang boleh saya katakan juga di sini bahawa satu je untuk kita masyarakat, jangan terlalu mudah untuk mengatakan Jabatan Agama tidak membuat kerja dan sebagainya. Sebab untuk mengatakan ataupun untuk memutuskan seseorang ini sesat, terkeluar daripada Islam, suatu perkara yang sangat besar, bukan semudah ABC, 1+1 bukan. Ia memerlukan kajian dan penyelidikan yang mendalam dan juga menyeluruh. Jadi saya nak teruskan juga pada Dr. Muhammad Sabir. Tadi kita melihat dalam konteks Jabatan Agama, mungkin juga doktor mungkin boleh sedikit kupas dalam konteks peringkat pengajian itu sendiri. Mungkin di peringkat IPTA ataupun di peringkat IPTS ataupun di peringkat pendidikan awal itu sendiri, apa agaknya perkara-perkara yang boleh diusahakan agar perkara ini dapat kita sama-sama tonjolkan dalam masyarakat bahawa kebenaran adalah satu perkara yang mesti dipelajari dengan betul dan juga baik. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Radhi. Memang kalau kita tengok kita tak dapat lari daripada isu pendidikan. Dengan pendidikan sahaja kita boleh mengetahui sama ada sesuatu ajaran itu menyimpang ataupun tidak menyimpang.
Kalau di konteks IPTS, IPTA umpamanya, jadi yang saya selalu tekankan bahawa kita sekarang ni dah tak ada subjek pengajian agama secara khusus kepada mereka yang bukan bidang agama. Okey. Zaman dulu kita ada. Baik. Jadi bila kita tak ada, kadang-kadang pelajar-pelajar yang itu khusus bukan agama, fakulti-fakulti bukan agama, mereka ni tak tahu sangat. Baik. Tertinggal ke belakang, sibuk dengan assignment, sibuk dengan tesis. Jadi mereka tak fikir sangat. Baik. Jadi ini yang kita kena fikirkan balik supaya bagaimana di IPT ada program-program wacana tentang bedah buku umpamanya. Saya tengok macam berlaku di Indonesia agak menarik. Mereka ada wacana bedah buku. Bila bedah buku ni bagi peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan. Dan saya pun tengok ada tesis-tesis yang menarik di Akademi Pengajian Islam, Universiti Melayang, UKM dan sebagainya yang boleh dibincangkan. Jangan tesis itu duduk dalam library saja. Boleh ditonjolkan keluar. Kajian-kajian baru itu dia duduk dalam tesis. Dia tak duduk dalam website. Jadi kalau kita boleh tonjolkan kajian-kajian baru tersebut, maka ini akan memberikan pendedahan. Saya nak bagi contoh, saya terus terang tentang isu GISB. GISB ini isu yang besar. Malangnya berapa ramai yang faham. Dan kita masih lagi dengar di kalangan asatizah yang berkuliah di sebuah masjid masih menyokong lagi GISB itu. Dan ini yang saya nak sebut tadi yang Dr. Ustaz Mahyudin sebut. Jabatan agama kena ambil peranan. Sebab mereka akan menyebabkan orang lagi tak faham. Jadi ini perkara yang serius. Bila sesuatu organisasi Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam memutuskan bahawa ajaran ini menyimpang, maka kita tidak boleh benar ada ruang-ruang untuk menghalalkan ajaran macam tu. Ini perkara yang sangat serius. Begitu juga di peringkat sekolah. Sekolah pun sama juga program-program. Tidaklah bersifat hanya ceramah Maulid Rasul, ceramah Ma'al Hijrah, tapi juga tentang bagaimana untuk mempelajari agama dengan cara yang betul. Hadir ke surau, hadir ke masjid, program ibu bapa. Saya pernah buat program ceramah Maulid Rasul, programnya kena datang anak-anak, kena datang bapa, kena datang semua ahli keluarga. Dan kita buat kuis. Kita buat kuis kepada budak sekolah rendah, kita buat kuis kepada budak sekolah menengah, kita buat kuis pada ibu bapa. Jadi program yang macam tu orang akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu hala je kan. Yang datang tu semua ahli syurga dah. Baik. Terima kasih doktor. Ya, suatu penjelasan dan juga penerangan yang pada saya sangat-sangat baik untuk kita sama-sama renungkan, fikirkan bersama pada petang ini, tuan-tuan dan para penonton yang dikasihi sekalian. Baiklah, kita dah berada pun di penghujung rancangan dan saya selaku mewakili juga tim Fikrah mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ustaz Mahyudin dan juga Dr. Muhammad Sabir yang sudi bersama kita pada petang ini untuk membicarakan perkara berkaitan ketaksuban dalam agama. Semoga dengan apa yang telah kita bincangkan bersama pada petang ini, apa yang saya nak point outkan di sini adalah pertama sekali adalah kebenaran. Ya, kebenaran adalah mendepani segala-galanya. Untuk mencari kebenaran, kembali kepada sumber, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Dan untuk memahami Quran dan Sunnah, pastikan merujuk kepada individu yang tepat. Sebab pada hari ini ramai juga yang memanipulasikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berjumpa lagi di pentas Fikrah untuk masa-masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.